dan telah ada tangan terbabit dalam sengketa rasuah dipercayai sejak 11 tahun lalu diremat 4 hari sehingga Jumaat ini. COS pangkat Inspektor Kejahatan Khusuman Penjara Negara COS membongkar kegiatan sepasang saksi yang juga rasuah Mahkamah Khas Rasuah Polda Kinabalu Sabah atas 30 pertuduhan rasuah melibatkan lebih RM87,000. Mereka menyebut juga pertuduhan rasuah sebanyak 2 pertuduhan 8 pegawainya berpangkat Superintendent dan Inspektor. Antara yang ditahan kerana disyaki terbabit tuntutan palsu kontrak sistem command and control, communication and computer integration COI bernilai kira-kira RM15 juta. Okay, Aziz. Masuk. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Jadi, apa yang boleh saya bantu? Saya macam rasa pening-pening sikit. Saya macam demam sikit lah. Demam? Ha. Okey, tak apa. Sebelum tu, kita try check suhu dulu, boleh? Boleh. Sini. Bacaan suhu okey. Try kita check nadi pula. Bacaan nadi pun okey. Kalau dari segi fizikalnya saya tak nampak ada sebarang masalah. Okey, jadi sebenarnya macam ni, Doktor. Esok saya ada kelas pendidikan jasmani. Tapi saya tak nak pergi kelas tu sebab lecturer tu garang lah. Dia selalu marah saya. Jadi boleh ke saya nak minta doktor bagi MC? Saya bayarlah dekat doktor murah-murah. Nak MC. Saya bagi duit kopi lah. Doktor ambil. Boleh apa? Boleh. MC awak. Ni MC saya, Doktor. 3. Oh. Okay, kalau macam tu, Doktor, terima kasih. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Encik Muhammad Ammar bin Ma'arif, pensyarah kursus bagi subjek MPU 3142 Penghayatan Etika dan Peradaban. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton tayangan video bagi tugasan 3 yang bertajuk Integriti dan Anti Rasuah di Malaysia. Sebelum saya teruskan kepada pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 9 orang, iaitu saya sendiri, Aisyah Hana binti Cik Azmi, seterusnya Aziz Danish, Fitri Amir, Intan Denisa, Ainadiah, Nur Akilah, Aifan Akilah, Amirun Atik dan Nurul Syuhada. Setiap ahli kumpulan akan membentangkan bahagian masing-masing mengenai integriti dan anti rasuah di Malaysia secara menyeluruh. Seterusnya, saya akan menghuraikan takrif integriti. Secara umumnya, integriti bermaksud jujur, amanah dan berpegang teguh kepada prinsip moral yang betul dalam melaksanakan tugas atau tanggungjawab. Seseorang yang berintegriti sentiasa melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat serta tidak menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Dalam konteks pendidikan, integriti sangat penting untuk melahirkan pelajar dan pendidik yang bertanggungjawab. Integriti dalam pendidikan bermaksud kita mengelakkan sebarang bentuk penipuan akademik seperti meniru dalam peperiksaan, melakukan plagiat atau memalsukan data kajian. Nilai ini memastikan proses pembelajaran dan penilaian dijalankan dengan jujur dan adil. Manakala dalam konteks organisasi dan negara, integriti menjadi asas kepada kepercayaan dan kecekapan sistem pentadbiran. Tanpa integriti, sesebuah organisasi atau negara akan mudah terjejas oleh salah guna kuasa, penyelewengan dan ketidakadilan. Integriti juga mencerminkan kesetiaan kepada undang-undang, keadilan dan tanggungjawab sosial. Dalam konteks pentadbiran negara, integriti menjadi asas kepada kecekapan, ketelusan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kerajaan. Secara keseluruhannya, integriti bukan sekadar nilai moral tetapi merupakan cara hidup yang mencerminkan kepribadian mulia, kejujuran dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, organisasi serta negara. Apabila setiap individu mengamalkan integriti, masyarakat akan menjadi lebih beretika dan negara akan lebih maju serta dihormati. Seterusnya, takrif rasuah. Secara umumnya, rasuah ialah perbuatan menyalahgunakan kuasa atau kedudukan untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau pihak lain, biasanya melalui sogokan, hadiah atau imbuhan yang tidak sah. Perbuatan ini melibatkan tindakan yang menyalahi undang-undang dan bertentangan dengan nilai moral serta etika kerja. Menurut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694, rasuah merangkumi pemberian, penerimaan atau permintaan suapan sebagai dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan rasmi. Rasuah boleh berlaku
berlaku dalam pelbagai bentuk dan situasi, sama ada dalam urusan pentadbiran, perniagaan maupun kehidupan seharian. Dengan kata lain, rasuah bukan sekadar melibatkan wang ringgit, tetapi juga meliputi sebarang bentuk imbuhan yang boleh mempengaruhi keputusan, pertimbangan atau tingkah laku seseorang. Rasuah juga tidak hanya berlaku dalam sektor kerajaan, tetapi turut wujud dalam sektor swasta dan urusan harian masyarakat. Contohnya, memberi wang untuk mendapatkan keistimewaan tertentu atau menggunakan pengaruh bagi memperoleh sesuatu keuntungan. Kesan daripada rasuah amat besar dan serius. Rasuah dapat melemahkan sistem pentadbiran, menjejaskan keadilan sosial serta mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Selain itu, rasuah juga menghalang pembangunan ekonomi dan menjejaskan imej negara di peringkat antarabangsa. Dari sudut moral dan agama, rasuah dianggap sebagai perbuatan dosa dan tidak bermaruah kerana ia memusnahkan nilai kejujuran dan amanah. Rasuah melibatkan unsur penipuan, pengkhianatan dan kezaliman terhadap pihak lain. Individu yang terlibat dalam rasuah bukan sahaja mencemarkan nama baik sendiri, tetapi juga menjejaskan kehormatan organisasi dan bangsa. Secara keseluruhannya, rasuah merupakan musuh utama integriti yang perlu dibanteras habis-habisan demi memastikan negara kita terpelihara daripada gejala rasuah dan terus berpegang pada nilai etika serta integriti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azib akan menerangkan tentang kepentingan integriti dalam kehidupan dan pentadbiran negara. Integriti bermaksud kejujuran, ketelusan dan amanah dalam setiap tindakan. Nilai ini amat penting bukan sahaja dalam pentadbiran kerajaan tetapi juga dalam kehidupan seharian. Yang pertama, iaitu kepentingan yang pertama, meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Apabila pemimpin dan penjawab awam mengamalkan integriti, rakyat akan lebih yakin terhadap dasar serta keputusan kerajaan. Sebagai contoh, pegawai kerajaan yang telus dalam pengurusan kewangan dan tidak menyalahgunakan kuasa dapat meningkatkan keyakinan rakyat terhadap sistem pentadbiran negara. Kepercayaan ini penting kerana ia menjadi asas kestabilan politik dan sosial dalam sesebuah negara. Kepentingan integriti dalam kehidupan dan pentadbiran negara yang kedua adalah dapat mengelakkan gejala rasuah dan salah guna kuasa. Integriti juga berperanan sebagai benteng kepada perbuatan yang tidak bermoral seperti rasuah, penyelewengan dan penipuan. Individu yang berintegriti tidak akan menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan peribadi. Sebagai contoh, pegawai yang menolak sogokan walaupun ditawarkan imbuhan besar membuktikan bahawa nilai integriti masih wujud dan perlu dicontohi oleh semua. Kepentingan yang seterusnya ialah dapat menjamin kecekapan dan kualiti pentadbiran negara. Apabila integriti diamalkan, urusan kerajaan akan menjadi lebih cekap dan teratur. Setiap pegawai dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab tanpa penyelewengan masa dan kuasa. Sebagai contoh, urusan rasmi kerajaan dapat diselesaikan dengan tepat pada masanya apabila semua kaki tangan menjalankan tugas dengan penuh amanah dan disiplin. Kepentingan integriti dalam kehidupan dan pentadbiran negara yang seterusnya ialah dapat membentuk masyarakat yang berakhlak dan bertanggungjawab. Integriti juga membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan saling menghormati antara satu sama lain. Sebagai contoh, peniaga yang tidak menipu timbangan, pelajar yang tidak meniru dalam peperiksaan serta pekerja yang menunaikan tugas dengan tepat pada masanya, semuanya menunjukkan nilai integriti dalam kehidupan seharian. Jika setiap individu berpegang kepada nilai ini, masyarakat akan menjadi lebih harmoni dan sejahtera. Yang seterusnya, dapat meningkatkan kemajuan dan daya saing negara. Negara yang menitik beratkan integriti mampu menarik pelabur asing dan mewujudkan kestabilan ekonomi. Sebagai contoh, negara seperti Singapura terkenal dengan pentadbiran yang berintegriti tinggi, menjadikan mereka lebih maju dan dihormati di peringkat global. Hal ini menunjukkan bahawa integriti adalah asas kepada pembangunan yang mampan. Yang seterusnya adalah dapat membina imej positif negara di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, integriti meningkatkan imej positif negara di mata dunia. Apabila rakyat dan pemimpin bebas daripada skandal rasuah, negara akan lebih dihormati dan dipercayai oleh semua masyarakat antarabangsa. Sebagai contoh, Malaysia akan dilihat sebagai negara yang stabil dan telus apabila semua lapisan masyarakat mengamalkan nilai integriti dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, integriti merupakan tunjang kepada kemajuan dan kestabilan sesebuah negara. Nilai ini perlu dipupuk sejak kecil melalui pendidikan, keluarga dan masyarakat supaya menjadi amalan hidup setiap warga negara. Dengan integriti, kita bukan sahaja membina individu yang jujur dan bertanggungjawab, tetapi juga membentuk negara yang maju, aman dan disegani di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Intan Danisa akan menyambung berkaitan punca-punca berlakunya rasuah di Malaysia. Rasuah berpunca daripada pelbagai faktor, sama ada faktor dalaman atau
ataupun luaran yang saling berkait melibatkan kelemahan individu, organisasi, budaya sosial serta sistem politik negara kita. Menurut Azman Abdul Rahman et al. 2022 menyatakan bahawa punca utama berlakunya rasuah termasuk wujudnya peluang, kelemahan peribadi, kekurangan integriti, gaji yang rendah, tekanan kewangan serta tasa negara yang tidak berkesan dalam membendung salah laku rasuah terutamanya. Seterusnya, kita akan lihat faktor berlakunya rasuah yang berpunca daripada yang pertama, faktor individu. Seseorang individu yang cenderung untuk melakukan perbuatan rasuah ataupun menerima suapan rasuah adalah berpunca daripada sifat yang tamak, kelemahan moral dan juga tekanan kewangan. Individu yang hilang nilai amanah dan juga kejujuran dalam diri mereka akan cenderung menyalahgunakan kuasa mereka untuk kepentingan peribadi. Contohnya, seorang guru besar di sebuah sekolah telah didakwa menerima suapan rasuah kerana telah menerima syarikat daripada milik keluarganya ataupun syarikatnya sendiri sebagai pembekal alat tulis dalam sesebuah sekolah itu. Maka kita lihat di sini telah berlakunya kecenderungan menyalahgunakan kuasa adalah disebabkan faktor kepentingan peribadi. Selain itu, kekurangan didikan agama dan juga penerapan etika ketika bekerja menyebabkan individu yang menerima rasuah ini tidak akan berasa bersalah sedikit pun ketika menerima suapan. Seterusnya, punca daripada tekanan keuangan juga menjadi titik tolak berlakunya rasuah. Individu yang mempunyai hutang ataupun dibebani hutang yang melebihi daripada pendapatan mereka cenderung untuk melakukan perbuatan ini untuk menambah pendapatan mereka secara tidak sah. Seterusnya, kos sara hidup yang tinggi dan juga gaya hidup yang mewah mendorong individu ini mencari jalan pintas melalui kegiatan rasuah untuk menambah pendapatan secara tidak sah. Seterusnya, selain daripada faktor peribadi, faktor organisasi turut menjadi punca berlakunya rasuah dalam sektor awam ataupun swasta. Rasuah juga berlaku akibat pengawasan dalaman yang lemah dan accountability yang tidak berkesan. Kelemahan kawalan dalaman dan tiada pengasingan tugas telah memberi ruang kepada pengawal menggunakan budi bicara mereka untuk menerima suapan rasuah. Ini bermakna sistem kawalan dan pemantauan dalam organisasi yang tidak berkesan telah menjadi punca berlakunya rasuah, iaitu sistem yang tidak berkesan seperti tiada semak dan imbang dalam pengeluaran ataupun penerimaan wang telah menyebabkan mudahnya pengawal untuk menyalahgunakan kuasa mereka. Menurut Azman Abdul Rahman et al. 2022 menyatakan kelemahan kawalan telah menjadi faktor utama berlakunya rasuah sama ada dalam sektor swasta ataupun sektor awam. Apabila prosedur kelulusan berlaku tidak terlalu panjang dan tidak telus, ia telah membuka peluang kepada rasuah sebagai jalan pintas untuk mempercepatkan proses berlakunya rasuah, iaitu di mana proses tender dan kontrak yang panjang ataupun rumit telah mendorong sesuatu pihak untuk menggunakan rasuah sebagai jalan pintas ataupun jalan yang mudah untuk mudah mereka menerima tender tersebut ataupun projek tersebut. Ini menyebabkan setengah pihak menggunakan rasuah sebagai jalan kepada mereka supaya tidak perlu melalui jalan ataupun proses yang panjang. Contohnya di sini, kes pegawai imigresen dan pegawai perolehan pertahanan disiasat oleh SPRM kerana menerima suapan rasuah bagi meluluskan kontrak pembekalan dan penyelenggaraan aset ketenteraan. Kes ini telah membuktikan bahawa kelemahan kawalan dalaman dan sistem pemantauan telah memberi ruang kepada penyalahgunaan kuasa dalam organisasi kerajaan. Seterusnya ialah faktor politik. Penyalahgunaan kuasa, kronisme dan campur tangan politik dalam pentadbiran serta sistem keadilan. Ada pemimpin yang menggunakan kedudukan mereka untuk memberi projek sama ada kepada rakan ataupun penyokong mereka sendiri, dan ada juga campur tangan dalam kes mahkamah yang melibatkan individu berpengaruh. Perkara ini menyebabkan keadilan terhalang dan menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguasaan undang-undang di negara kita. Misalnya di sini, skandal 1MDB ataupun Satu Malaysia di Burma Berhad menunjukkan bagaimana salah guna kuasa dan pengaruh politik boleh menyebabkan kerugian yang amat besar kepada negara kita serta mencemarkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Oleh itu, sistem politik ini perlulah bebas daripada campur tangan dan setiap pemimpin mesti menunjukkan komitmen integriti dan ketulusan supaya amalan rasuah dapat dipenteras secara sepenuhnya. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula kepada bentuk dan jenis rasuah di Malaysia. Secara umumnya, terdapat 4 jenis rasuah utama yang sering berlaku di negara kita. Antaranya ialah rasuah wang, suapan ataupun sogokan. Di mana rasuah wang ini ialah bentuk rasuah yang paling banyak dilakukan di Malaysia. Ia berlaku apabila seseorang memberikan ataupun menerima wang, hadiah ataupun perkhidmatan sebagai balasan untuk mendapatkan kelebihan tertentu. Sebagai contoh, seorang kontraktor memberikan wang sogokan kepada pegawai kerajaan supaya tender projek diluluskan. Walaupun tindakan ini nampak kecil ataupun sekadar duit kopi, ia sebenarnya merupakan satu kesalahan yang serius di sisi undang-undang. Menurut laporan SPRM, lebih 60% daripada kes rasuah di Malaysia melibatkan bentuk suapan wang sama ada dalam bentuk tunai, cek, hadiah mahal ataupun pelancongan percuma. Jadi, ini menunjukkan bahawa budaya suapan masih menjadi masalah utama yang menghangkis nilai integriti dalam masyarakat kita. Jenis yang kedua pula iaitu salah guna kuasa, di mana salah guna kuasa berlaku apabila seorang menggunakan jawatan ataupun pengaruhnya untuk mendapatkan manfaat kepada diri sendiri, ahli keluarga ataupun pihak tertentu. Sebagai contoh, seorang ketua jabatan meluluskan projek kepada syarikat milik saudaranya tanpa melalui proses tender terbuka. Jadi, tindakan seperti ini menafikan peluang pihak lain yang lebih layak dan mencemarkan keadilan dalam sistem pentadbiran. Dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, kesalahan ini diperuntukkan di bawah Seksyen 23 iaitu salah guna jawatan ataupun kedudukan. Jika disabitkan, pesalah boleh dikenakan penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda daripada nilai suapan. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan dalam menangani kesalahan salah guna kuasa
dan memastikan sistem pentadbiran negara kekal bersih serta telus. Jenis yang ketiga iaitu penyelewengan dana awam, di mana penyelewengan dana awam bermaksud menggunakan wang ataupun peruntukan kerajaan untuk tujuan yang tidak sah ataupun bersifat peribadi. Sebagai contoh, terdapat kes di mana pegawai agensi kerajaan menggunakan dana projek pembangunan luar bandar untuk membeli barangan peribadi. Sebagai contoh, telefon bimbit, barangan kemas ataupun membiayai percutian. Jadi perbuatan ini bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah menafikan hak rakyat untuk menikmati kemudahan yang sepatutnya disediakan. Menurut statistik SPRM, beberapa kes penyelewengan melibatkan jumlah besar yang mencecah jutaan ringgit dan sebahagiannya masih dalam siasatan. Kes seperti ini menunjukkan bahawa pengawasan dan accountability kewangan dalam agensi kerajaan perlu diperkukuh agar tidak berlaku kebocoran dana ataupun ketirisan wang rakyat. Seterusnya, mari kita lihat pula kepada implikasi undang-undang di Malaysia dalam Akta SPRM 2009 hingga Akta 694. Semua bentuk rasuah yang disebut tadi dikawal di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 ataupun lebih dikenali sebagai Akta 694. Jadi akta ini menetapkan beberapa seksyen penting seperti seksyen 16 dan 17 menawarkan ataupun menerima suapan, seksyen 23 salah guna kuasa ataupun kedudukan, seksyen 25 kewajipan melaporkan aktiviti rasuah. Jadi pesalah yang boleh dikenakan penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan. Hal ini membuktikan bahawa kerajaan sangat tegas dalam menangani rasuah dan komited memastikan keadilan ditegakkan tanpa mengira pangkat ataupun kedudukan. Undang-undang ini menjadi tonggak utama kepada usaha SPRM untuk menegakkan integriti dalam pentadbiran negara. Ini bermakna bahawa walaupun usaha membanteras rasuah semakin giat dijalankan oleh SPRM dan pihak kerajaan, masih banyak ruang penambahbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan integriti dalam sektor awam ataupun swasta. Sebagai kesimpulannya, carta ini menggambarkan bahawa Malaysia masih berada di pertengahan, belum benar-benar bersih tetapi mempunyai potensi besar untuk memperbaiki kedudukan jika semua pihak bersatu menolak rasuah. Baiklah, sekarang kita masuk ke bahagian impak rasuah terhadap negara dan masyarakat. Rasuah merupakan satu perbuatan menyalahgunakan kuasa atau kedudukan untuk kepentingan diri sendiri. Amalan ini bukan sahaja menjejaskan individu, malah membawa kesan buruk terhadap keseluruhan sistem pentadbiran dan pembangunan negara. Saya akan membahagikan impak rasuah kepada 4 aspek utama, iaitu kesan ekonomi, sosial, politik dan individu. Yang pertama ialah kesan ekonomi. Rasuah memberikan kesan yang sangat besar terhadap ekonomi negara. Apabila rasuah berleluasa, pelabur luar akan hilang keyakinan untuk melabur di negara kita. Hal ini kerana mereka bimbang terhadap ketelusan dan keadilan dalam urus niaga. Akibatnya, pelaburan asing akan menurun dan ekonomi menjadi tidak stabil. Selain itu, hasil negara juga akan bocor akibat penyelewengan dana awam menyebabkan pembangunan ekonomi terbantuk dan rakyat menanggung kesannya. Kedua ialah kesan sosial. Dari segi sosial, rasuah menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap kerajaan dan institusi awam. Apabila rakyat merasakan sistem pentadbiran tidak adil, mereka akan berasa kecewa dan tidak lagi menghormati undang-undang. Ini boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat serta menimbulkan rasa tidak puas hati antara golongan kaya dan miskin. Rasuah juga menjejaskan nilai moral masyarakat kerana orang ramai mungkin mula menganggap perbuatan mereka memberi dan menerima rasuah sebagai sesuatu yang biasa. Ketiga ialah kesan politik. Dari sudut politik pula, rasuah mencemarkan imej negara di mata dunia. Negara yang sering dikaitkan dengan amalan rasuah akan dilabel sebagai tidak telus dan tidak berintegriti. Hal ini boleh menjejaskan hubungan diplomatik dengan negara lain serta mengurangkan kepercayaan pelabur antarabangsa terhadap sistem pentadbiran kita. Selain itu, kestabilan politik juga akan tergugat kerana rakyat mungkin hilang keyakinan terhadap pemimpin yang terlibat dalam amalan rasuah. Yang terakhir, keempat iaitu kesan individu. Dari segi individu, rasuah boleh menghancurkan masa depan seseorang. Individu yang terlibat dalam rasuah berisiko kehilangan pekerjaan dan dikenakan tindakan undang-undang seperti denda atau penjara. Lebih menyedihkan, nama baik dan maruah diri turut tercemar. Sekali seseorang terlibat dalam rasuah, sukar untuk mendapatkan semula kepercayaan masyarakat dan majikan. Oleh itu, setiap individu perlu menjauhi rasuah demi menjaga maruah dan masa depan diri serta keluarga.
Kesimpulannya, rasuah merupakan bara dalam masyarakat yang mampu menghancurkan masa depan negara dan generasi muda. Kita semua mempunyai tanggungjawab untuk menolak rasuah dan menanam nilai integriti dalam diri. Jika setiap lapisan masyarakat bersikap jujur dan amanah, negara kita akan menjadi lebih maju, stabil dan dihormati di peringkat antarabangsa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kes pertama yang menjadi tumpuan ialah skandal Wang Malaysia di Kuala Berhad atau 1MDB. Kes ini melibatkan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dana awam berjumlah kira-kira RM2.28 bilion. Dana tersebut telah dipindahkan melalui akaun peribadi dan entiti antarabangsa bagi tujuan yang tidak sah. Kesan daripada kes ini sangat besar. Yang pertama, ia boleh menjejaskan imej dan reputasi Malaysia di peringkat antarabangsa. Kedua, keyakinan pelabur asing turut merosot kerana hilangnya kepercayaan terhadap tadbir urus kewangan negara. Selain itu, reputasi institusi keuangan dan politik negara turut tercalar. Bagi hukuman, beberapa individu yang terlibat telah didakwa atas pertuduhan rasuah dan pengubahan wan haram serta dikenakan tindakan undang-undang di dalam dan di luar negara. Pengajaran daripada kes 1MDB ialah pentingnya ketulusan dan integriti pemimpin dalam menguruskan dana awam serta keperluan sistem kawalan dan pemantauan yang kukuh supaya penyalahgunaan kuasa tidak berlaku lagi pada masa hadapan. Kes kedua ialah kes kartel tender kerajaan yang membabitkan nilai 3.8 bilion ringgit Malaysia. Dalam kes ini, satu sindiket monopoli tender kerajaan menggunakan lebih daripada 150 syarikat proksi untuk memenangi pelbagai tender. Lebih memburukkan keadaan, terdapat pembocoran maklumat oleh orang dalam yang menentukan siapakah pemenang tender tersebut. Kesan daripada kes ini ialah projek-projek kerajaan menjadi tidak kompetitif dan menjejaskan kualiti kerja. Akhirnya, rakyat menanggung kerugian akibat ketirisan dana awam dan pelaksanaan projek yang tidak berkualiti. Antara hukuman yang diambil termasuklah penahanan beberapa individu di bawah Akta SPRM 2009. Kes ini memberikan pengajaran penting bahawa sistem tender kerajaan perlu dilaksanakan secara terbuka, telus dan diaudit secara bebas, serta semua penjawat awam perlu mengelakkan konflik kepentingan dan pengaruh pihak dalaman. Kes ketiga pula melibatkan seorang guru yang telah menerima wang suapan berjumlah RM33,870.10 melalui 4 transaksi bank. Guru tersebut juga gagal melaporkan pemberian wang itu kepada SPRM seperti yang diwajibkan oleh undang-undang. Walaupun jumlah wang yang diterima tidak sebesar kes sebelumnya, kes ini tetap serius kerana ia melibatkan seorang pendidik yang sepatutnya menjadi contoh teladan kepada masyarakat dan murid-murid. Perbuatan ini mencemarkan imej profesion perguruan dan menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Di bawah Seksyen 25-1 dan 2 Akta SPRM 2009, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 ataupun jara 10 tahun. Kes ini menjadi pengajaran bahawa integriti pribadi mesti dijaga oleh setiap penjawat awam walaupun dalam hal kecil kerana nilai kejujuran dan amanah perlu sentiasa dipelihara. Kes ketiga pula melibatkan seorang guru yang telah menerima wang suapan berjumlah RM33,870.10 melalui 4 transaksi bank. Guru tersebut juga gagal melaporkan pemberian wang itu kepada SPRM seperti yang diwajibkan oleh undang-undang. Walaupun jumlah wang yang diterima tidak sebesar kes sebelumnya, kes ini tetap serius kerana ia melibatkan seorang pendidik yang sepatutnya menjadi contoh teladan kepada masyarakat dan murid-murid. Perbuatan ini mencemarkan imej profesion perguruan dan menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Di bawah Seksyen 25-1 dan 2 Akta SPRM 2009, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 ataupun jara 10 tahun. Kes ini menjadi pengajaran bahawa integriti pribadi mesti dijaga oleh setiap penjawat awam walaupun dalam hal kecil kerana nilai kejujuran dan amanah perlu sentiasa dipelihara. Daripada ketiga-tiga kes yang dibincangkan, terdapat beberapa pengajaran utama yang boleh diambil. Antaranya, yang pertama, rasuah berlaku apabila peluang wujud dan kawalan lemah. Yang kedua, integriti pribadi sangat penting walaupun dalam situasi kecil. Yang ketiga, pendidikan anti rasuah perlu diterapkan sejak peringkat awal persekolahan supaya nilai integriti dan kejujuran dapat dibentuk dari usia muda. Akhir sekali, pengawasan institusi mestilah bebas dan telus untuk memastikan accountability dalam sistem pentadbiran negara. Seterusnya, kita lihat kepada aspek kepentingan pengawasan dan integriti individu. Pengawasan berperanan penting untuk mencegah penyalahgunaan kuasa, mengelakkan ketirisan keuangan, memastikan setiap tindakan organisasi mempunyai accountability yang jelas, manakala integriti individu pula merupakan asas kepada kejujuran dan tanggungjawab moral. Tanpa integriti, walaupun sistem pengurusan dan undang-undang terbaik sekalipun boleh disalahgunakan. Oleh itu, integriti perlu dijadikan budaya dan nilai hidup dalam kalangan semua lapisan masyarakat, terutamanya penjawat awam. Antara cadangan pencegahan rasuah yang boleh dilaksanakan termasuklah yang pertama, pelaksanaan sistem tender elektronik atau audit berkala supaya urusan perolehan kerajaan lebih telus. Yang kedua, latihan integriti dan etika kerja secara berkala kepada penjawat awam bagi meningkatkan kesedaran tentang bahaya rasuah. Yang ketiga, pendidikan nilai murni dan anti rasuah di sekolah agar generasi muda sedar kepentingan kejujuran sejak kecil.
Terakhir, penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan adil tanpa mengedepankan kedudukan atau pengaruh seseorang. Langkah-langkah ini jika dilaksanakan dengan konsisten mampu mengurangkan gejala rasuah dan memupuk budaya accountability dalam masyarakat. Kesimpulannya, rasuah adalah barah yang mampu meruntuhkan ekonomi, sistem pentadbiran dan moral sesebuah negara. Setiap individu memainkan peranan penting dalam membantas rasuah sama ada sebagai pemimpin, pekerja maupun rakyat biasa. Dengan adanya pengawasan yang berkesan, integriti yang tinggi dan pendidikan nilai anti rasuah yang berterusan, kita mampu membina sebuah negara Malaysia yang bersih, beretika dan bebas daripada rasuah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aifah Nikla binti Mojri akan membentangkan berkaitan peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau singkatannya SPRM. Jadi, SPRM merupakan sebuah agensi bebas yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia untuk memerangi rasuah dalam pelbagai sektor. Agensi ini memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan urus tadbir negara dilaksanakan secara telus, berintegriti dan bebas daripada penyelewengan. Fokus utama SPRM ialah melalui 3 pendekatan utama iaitu pencegahan, pendidikan dan penguatkuasaan. Seterusnya, latar belakang SPRM. SPRM telah ditubuhkan pada 1 Januari 2009 sebagai pengganti kepada Badan Pencegah Rasuah BPR. Penubuhannya bertujuan memperkukuh usaha kerajaan dalam membanteras rasuah melalui struktur yang lebih bebas dan profesional. Sebagai sebuah badan bebas yang bertanggungjawab terus kepada Parlimen, SPRM mempunyai autonomi dalam menjalankan penyiasatan serta melaksanakan dasar anti rasuah. Antara objektif utama SPRM ialah yang pertama, membanteras rasuah secara menyeluruh melalui siasatan, pendidikan dan pencegahan. Yang kedua, memupuk budaya integriti dan kejujuran dalam kalangan penjawat awam dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran negara. Jadi, menurut laporan Harian Metro 2025 dan juga Cosmo Digital 2025, SPRM terus menyesuaikan pendekatan dan strategi bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan misinya serta memperbaiki kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah antarabangsa. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kepada fungsi utama SPRM. SPRM telah menjalankan 3 fungsi utama iaitu siasatan dan penguatkuasaan, pendidikan awam serta nasihat dasar. Jadi pertama, dari segi siasatan dan penguatkuasaan, SPRM bertanggungjawab menjalankan penyiasatan terhadap sebarang aduan atau laporan berkaitan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Menurut Malaysia Kini 2025, dalam tempoh 5 tahun antara 2019 hingga 2024, SPRM menerima lebih 34,000 laporan dan menahan lebih 5,700 individu atas pelbagai kesalahan berkaitan rasuah. Kedua, dalam aspek pendidikan awam, SPRM giat menjalankan program kesedaran dan pendidikan integriti di pelbagai peringkat termasuk sekolah, universiti dan juga komuniti tempatan. Sebagai contoh, kerjasama antara SPRM dan Yayasan Budi Rakyat YBR pada tahun 2024 membuktikan komitmen berterusan agensi ini dalam mendidik masyarakat mengenai bahaya rasuah. Yang ketiga, SPRM juga berfungsi sebagai penasihat dasar kepada agensi kerajaan dan juga sektor swasta dalam menambah baik sistem serta prosedur pentadbiran bagi menutup peluang berlakunya rasuah. Seterusnya, kempen dan inisiatif digital. Jadi, selain aspek penguatkuasaan, SPRM turut melaksanakan pelbagai kempen kesedaran awam yang bertujuan membina budaya menolak rasuah dalam kalangan masyarakat. Antara kempen yang dijalankan termasuklah yang pertama, Saya Anti Rasuah SAR yang menggalakkan rakyat menandatangani Ikrar Integriti. Dan yang kedua, Rasuah Busters iaitu inisiatif bersama media dan juga institusi pengajian tinggi bagi menyebarkan mesej anti rasuah kepada golongan muda. Selain itu, kerjasama dengan Amar Malaysia turut menyasarkan penyertaan lebih 1 juta mahasiswa dalam kempen kesedaran tersebut. Dari segi transformasi digital, SPRM telah memanfaatkan pelbagai platform seperti portal aduan atas talian, penyebaran melalui media sosial seperti TikTok, Facebook dan Instagram yang lebih berfokuskan kepada golongan muda, dan akhir sekali penggunaan analisis data serta kecerdasan buatan AI dalam penyiasatan. Langkah ini menunjukkan keupayaan SPRM dalam menyesuaikan diri dengan perubahan landscape jenayah rasuah yang semakin kompleks. Saya, Nurul Ainadah binti Mat Azlan, akan meneruskan pembentangan kepada peranan masyarakat dan institusi dalam membanteras rasuah. Pertama sekali, kita akan lihat peranan masyarakat dalam membanteras rasuah. Masyarakat keseluruhannya juga perlu membudayakan penolakan rasuah. Kempen seperti bahaya rasuah perlu ditekankan di dalam sistem pendidikan. Sifat benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. Generasi yang dididik membenci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, amanah dan ikhlas yang seterusnya dapat membentuk generasi akan datang yang bebas daripada rasuah. Sarah Dina Muhammad Adnan 2013. Kajian oleh Saleh 2021 menunjukkan amalan rasuah bukan sahaja terjadi di peringkat pegawai tertinggi kerajaan, malahan masyarakat juga terdedah dengan amalan rasuah.
Oleh itu, masyarakat perlu memainkan peranan penting dalam menolak amalan rasuah dengan tidak menawarkan rasuah bagi memperoleh projek atau permohonan. Jika amalan rasuah pada peringkat bawah meja, ia masih ada harapan untuk memeranginya apabila orang ramai tidak lagi berani menawarkan rasuah secara terbuka untuk memperoleh sesuatu projek atau permohonan. Masyarakat juga perlu menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dengan melaporkan sebarang aktiviti rasuah melalui saluran rasmi seperti Talian Aduan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. SPRM sendiri menyediakan pelbagai kemudahan seperti portal aduan dalam talian dan talian bebas tol untuk memudahkan orang awam membuat laporan secara rahsia dan selamat. Masyarakat juga berperanan dalam menuntut ketelusan dan accountability daripada pihak berkuasa. Sebagai rakyat, kita berhak untuk mendapatkan maklumat yang jelas mengenai perbelanjaan awam, projek kerajaan dan keputusan perolehan. Dengan wujudnya budaya celik maklumat ini, masyarakat boleh berperanan sebagai pemantau terhadap sebarang bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa. Saleh 2021 juga merumuskan jika tindakan undang-undang yang keras dikenakan kepada pegawai tinggi kerajaan, maka masyarakat tidak akan berani untuk menawarkan rasuah. Justeru, tindakan yang diambil oleh kerajaan terhadap pegawai tinggi kerajaan akan memberi impak yang besar kepada masyarakat. Hal ini memperlihatkan usaha kerajaan yang berusaha untuk mengatasi amalan rasuah dalam kalangan masyarakat berdasarkan tindakan yang diambil terhadap pegawai tinggi kerajaan. Dengan kata lain, usaha kerajaan akan menjadi peringatan kepada masyarakat supaya tidak mengamalkan amalan rasuah ini. Selain masyarakat, peranan institusi juga tidak kurang pentingnya. Di Malaysia, institusi utama yang bertanggungjawab dalam membanteras rasuah ialah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. SPRM ditubuhkan di bawah Akta SPRM 2009, Akta 694 dengan 3 fungsi utama iaitu pencegahan, pendidikan dan penguatkuasaan. Agensi ini menjalankan siasatan terhadap sebarang bentuk salah laku, mendidik masyarakat melalui program kesedaran serta mengesyorkan pembaharuan sistem untuk menutup ruang berlakunya rasuah. Selain SPRM, Badan Kehakiman dan Pejabat Peguam Negara memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan ditegakkan melalui pendakwaan yang telus dan bebas daripada pengaruh politik. Tanpa sistem kehakiman yang adil dan bebas, usaha pencegahan rasuah tidak akan berjaya sepenuhnya. Seterusnya, institusi swasta dan korporat juga mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan urus tadbir yang bersih. Syarikat-syarikat perlu melaksanakan dasar integriti korporat, menyediakan saluran dalaman pelaporan rasuah dan menjalankan audit pematuhan secara berkala untuk memastikan tiada penyelewengan berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syuhaida akan membentangkan bahagian terakhir iaitu cadangan mewujudkan budaya integriti secara menyeluruh. Untuk memastikan budaya integriti benar-benar sebati dalam diri rakyat Malaysia, terdapat beberapa langkah praktikal yang boleh diambil oleh rakyat Malaysia. Pertama, ialah melalui pendidikan integriti di sekolah dan universiti. Pendidikan merupakan asas utama dalam membentuk sasiah individu. Oleh itu, nilai kejujuran, amanah dan tanggungjawab perlu diterapkan sejak di bangku sekolah. Melalui subjek seperti pendidikan sivik dan program pembangunan sasiah, guru dan pensyarah juga harus menjadi contoh teladan kepada para pelajar. Seterusnya, melalui penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Undang-undang yang sedia ada perlu dilaksanakan tanpa pilih kasih. Individu yang terlibat dalam rasuah, walau sekecil mana pun, mesti dikenakan tindakan yang sewajarnya. Langkah ini penting bagi menunjukkan bahawa kerajaan serius dalam memerangi rasuah dan memastikan keadilan ditegaskan. Langkah yang ketiga, kerajaan perlu mengutamakan ketelusan dalam proses pemerolehan dan pengurusan kewangan. Setiap transaksi dan projek kerajaan perlu dilakukan secara terbuka dengan pemantauan audit yang berkala. Ini bukan sahaja meningkatkan kepercayaan rakyat, malah dapat mengurangkan ruang untuk penyelewengan berlaku. Langkah yang keempat ialah media dan platform digital seperti pameran yang kita anjurkan ini juga memainkan peranan penting. Melalui media sosial, video pendidikan dan kempen digital, mesej tentang bahaya rasuah dan kepentingan integriti dapat disebarkan secara lebih meluas, terutamanya kepada golongan muda. Rumusannya, dapat kita simpulkan bahawa integriti bukan sekadar tanggungjawab kerajaan, tetapi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat. Apabila rakyat, institusi dan kerajaan sama-sama berpegang kepada nilai amanah dan jujur, maka lahirlah sebuah negara yang maju dan bermaruah. Akhir sekali, sebagai seruan penutup, marilah kita semua berganding bahu untuk membina Malaysia yang bebas rasuah dan berintegriti tinggi. Ingatlah, integriti bukan hanya kata-kata, tetapi amalan yang mesti dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Rasuah musuh negara, integriti tanggungjawab kita semua. Sekian, terima kasih. Rumusannya, dapat kita simpulkan bahawa integriti bukan sekadar tanggungjawab kerajaan, tetapi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat. Apabila rakyat, institusi dan kerajaan sama-sama berpegang kepada nilai amanah dan jujur, maka lahirlah sebuah negara yang maju dan bermaruah. Akhir sekali, sebagai seruan penutup, marilah kita semua berganding bahu untuk membina Malaysia yang bebas rasuah dan berintegriti tinggi. Ingatlah, integriti bukan hanya kata-kata, tetapi amalan yang mesti dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Rasuah musuh negara, integriti tanggungjawab kita semua. Sekian, terima kasih.
Rumusannya, dapat kita simpulkan bahawa integriti bukan sekadar tanggungjawab kerajaan, tetapi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat. Apabila rakyat, institusi dan kerajaan sama-sama berpegang kepada nilai amanah dan jujur, maka lahirlah sebuah negara yang maju dan bermaruah. Akhir sekali, sebagai seruan penutup, marilah kita semua berganding bahu untuk membina Malaysia yang bebas rasuah dan berintegriti tinggi. Ingatlah, integriti bukan hanya kata-kata, tetapi amalan yang mesti dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Rasuah musuh negara, integriti tanggungjawab kita semua. Sekian, terima kasih. Rumusannya, dapat kita simpulkan bahawa integriti bukan sekadar tanggungjawab kerajaan, tetapi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat. Apabila rakyat, institusi dan kerajaan sama-sama berpegang kepada nilai amanah dan jujur, maka lahirlah sebuah negara yang maju dan bermaruah. Akhir sekali, sebagai seruan penutup, marilah kita semua berganding bahu untuk membina Malaysia yang bebas rasuah dan berintegriti tinggi. Ingatlah, integriti bukan hanya kata-kata, tetapi amalan yang mesti dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Rasuah musuh negara, integriti tanggungjawab kita semua. Sekian, terima kasih. Rumusannya, dapat kita simpulkan bahawa integriti bukan sekadar tanggungjawab kerajaan, tetapi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat. Apabila rakyat, institusi dan kerajaan sama-sama berpegang kepada nilai amanah dan jujur, maka lahirlah sebuah negara yang maju dan bermaruah. Akhir sekali, sebagai seruan penutup, marilah kita semua berganding bahu untuk membina Malaysia yang bebas rasuah dan berintegriti tinggi.